Hai, Assalamualaikum. Ida nak share satu feedback customer yang sudah pun ikan dengan tapak baru. Customer ni share, saya dah habis satu botol, Alhamdulillah kau dah tak kena lagi. Nak teruskan botol yang kedua. Macam kita tahu, masalah gout ni selalunya berkait rapat dengan asid urik dan keselesaan pada sendi juga. Kalau badan kita kurang selesa, aktiviti harian kita pun semuanya jadi tak kena tau. Dan kalau diabaikan juga, sendi akan kerap sakit, kaki akan selalu jadi bengkak, panas pula bila kita pegang. Ada juga yang kena serangan pada buku lali dan asid urik tu naik tinggi. Sebab tu ramai yang jadikan tapak baru sebagai ikhtiar awal untuk sokong keselesaan sendi dan bagi badan kita rasa lebih ringan. Ini lebih kepada sokongan harian tau, bukan ganti rawatan ataupun pengganti ubat hospital. Jadi yang mana belum dapatkan lagi tapak baru ni, dapatkan sekarang, tekan je link di bawah.